Kita boleh tengok pokok pisang ni dia gunakan baja Nutri-Grow. Alhamdulillah, kita boleh tengok sendiri pokok dia daripada pangkal sampai ke atas daunnya masih hijau lagi. Biasanya pokok-pokok pisang ni kalau dah besar gitu, pangkal daun dia mesti dah mati kan, dah kuning kan. Kita tengok pokok dia alhamdulillah kebanyakannya daun dia masih hijau lagi daripada bawah sampai ke atas. Ini alhamdulillah. Ni pokok pisang berangan dia. Pisang berangan dia. Alhamdulillah pokok. Kita tengok pisang nangka dia. Pisang nangka dia alhamdulillah, ya Allah. Besar sungguh pisang nangka dia. Kita tengok pisang nangka dia. Pokok dia berbuah lebat. Satu biji sebesar lengan kita. Alhamdulillah.